Kalau kaki dah hitam macam arang, itu bukan luka biasa dah. Itu dah jadi gangren. Tapi ramai tak tahu punca sebenar dia datang dari mana. Aku masih ingat masa mula-mula jari kaki aku luka kecil je. Aku ingat sebab tergesil selipar. Luka tu nampak macam biasa, tak besar mana pun. Jadi aku pun ambil ringan. Tapi makin lama makin pelik. Luka tu bukan makin baik, makin hitam. Kulit sekeliling dia pun nampak lain macam. Kadang rasa kebas, kadang rasa macam berdenyut. Nak pijak lama-lama pun tak selesa. Masa tu aku dah mula risau. Dalam kepala aku macam-macam fikir. Kenapa luka sekecil tu tak baik-baik? Kenapa warna kaki makin berubah? Kenapa rasa macam darah tak jalan elok? Malu nak cakap, tapi masa tu aku betul-betul takut. Takut kalau benda ni melarat. Takut kalau mula dari luka kecil, last-last jadi benda yang lebih teruk. Aku tengok kaki sendiri pun dah rasa seram. Aku pergi cek. Masa tu barulah aku faham. Punca dia bukan semata-mata luka dekat luar. Masalah dia datang dari dalam bila gula dalam darah dah lama tak stabil. Bila gula tinggi lama sangat, salur darah boleh jadi sempit, aliran darah tak lancar, saraf pun makin lemah. Sebab tu bila kaki luka, dia susah nak sembuh. Dan bila dibiarkan, itu yang orang takut boleh bawa ke masalah gangren. Serius masa dengar tu, terus diam. Sebab baru aku sedar, benda ni bukan boleh tunggu. Sejak hari tu, selain jaga kaki betul-betul dan ikut nasihat rawatan, aku mula cari ikhtiar untuk jaga dalaman juga. Masa tu kawan aku kenalkan satu herba orang dulu-dulu guna untuk bantu jaga bacaan gula dan sokong peredaran badan. Versi moden dia senang, kapsul aman. Tak payah rebus, tak payah bancuh, telan je. Aku cuba sebagai ikhtiar. Slow-slow aku mula rasa badan lebih ringan. Bacaan pun aku jaga betul-betul. Baru aku faham, kadang masalah dekat kaki bukan bermula dari kaki. Dia bermula dari dalaman yang dah lama tak stabil, tapi kita tak sedar. Sebab tu kalau korang ada gula tinggi, kaki selalu kebas, luka lambat sembuh atau warna kulit dekat kaki dah mula berubah. Jangan tunggu sampai jadi benda yang lebih menakutkan. Ikhtiar jaga dari dalam awal-awal. Kalau nak tengok info penuh pasal kapsul aman, tekan beg kuning tu. Tengah promo, siapa cepat dia dapat.